Abang Noah nak Lily main gitar. Diorang kata Lily pandai menyanyi, main gitar sekali. Aduh, tak boleh abang. Boleh. Telefon ni tak boleh nak stand. Ni pakai tangan je ni. Sebab kena charge. Dia tak boleh lah untuk abang Lain kali lah, lain kali. Lily dah follow abang. Esok. Promise. Tak. Sekarang memang tak boleh Mm-mm. Memang tak boleh, betul-betul tak boleh lah. Sebab bateri ni merah. Tak boleh nak stand. Promise. Promise esok. Oh ni buat manja tak kucing apa benda ni. Apa comel sangat suara kau ni? Apa comel sangat suara kau ni? Kau jujur sekarang kau lelaki perempuan ni? Lily. Oh Lily lah, Lily. Kau kata cum corner tu kakak dia. Mak dia ke kakak dia? Ke ayam? Ayam. Sebenarnya cum corner tu apa? Macam ni tu kakak. Betul lah kakak. Dia lah. Ayam. Kakak. Ayam apa? Ayam tu tak adalah. Tu kakak. Muak ada jual ayam ke? Noh ada jual ayam. Lily nak tak? Tak nak lah. Tak nak? Habis Lily nak apa? Nak tengok cum corner sebab kakak nak tengok. Macam kau ni dah fly. Lain kali. Abang Noah follow dulu. Nanti kalau Dah. cum corner tu. Dah pula dah. Okay. Tu bermaksudnya Lily adalah penyanyi sebenar, betul? Ush. Betul. Abang Noah tak reti kan macam ni? Macam ni bukan. Macam ni. Cepat. Sekali lagi. Aku dah belajar benda Gen Z ni. Macam ni. Buat dulu macam ni. Okey. Macam ni. Ini. Ui. Susah. Lily je orang Malaysia yang boleh buat setakat ni. Dia orang pertama Malaysia, Lily je. Orang lain memang tak boleh. Saya tahu yang penonton di rumah sana semua sedang buat macam ni. Saya faham. Ramai tengah training. Percayalah cakap Noah Lily. Semua macam ni. Tak silap, tak tidur. Semua tengah cuba tu. Semua tengah cuba. Betul Lily. Semua tengah cuba. Akak-akak tak payah cuba. Yang jenis-jenis akak-akak, yang jenis kaki, tangan tak bedong tu, tak payahlah akak nak cuba sampai tengok live. Tak payah. Tak payah. Buang masa kakak. Ini dalam Malaysia, Lily saja. Nampak? Yes. Ada skill lain tak, Lily? Ush, tak expect siap. Macam ni jap. Ui, pistol. Buka pistol, nampak tak jari ni boleh cabut? Ush. Hebat tak? Lily rupanya budak ni apa? Magician. Uish. Magician. Apa? Tak expect siap jumpa budak magic. So abang tunggu apa lagi bang? Abang screenshot lah buat kenangan. Sebab Lily ni jarang jumpa, memang busy sikit. Okey. Abang screenshot, okey? Sekejap. Okey. 1, 2, 3. Sekejap, tak dengar lah. Abang buka ni. Okey. Lagi. Okey, lagi Lily. Posing yang paling comel Lily, paling comel. Okey, paling comel. Oh, emote. Okey, emote lagi. Okey, emote macam tu pula. Lepas tu, apa benda? Jom. Sekejap, Lily buat sini pula. Sebelah sini. Okey, Lily boleh buat muka kat depan sikit tak? Abang nak ambil yang posing yang muka depan macam ni. Banyak nak lah. Boleh. Okey. Lagi Lily yang belah kiri. Dah. Sekarang? Okey. Baik, Okey, game tak maaf Lily. Okey. Okey. Kalau macam tu, kalau Lily dah rasa semua dah lulus, semua dah orang kata dah selesa dengan jap, nak tengok balik gambar-gambar tadi boleh tak? Jangan. Oh, Imo. Jangan. Imo macam ni lah. Alam, siapa pula ni?
Uish, ni paling comel ni. Ish, ni comel. Yang tu nanti abang nanti yang tu abang send dekat ni boleh? Abang tak payah send, abang tunjuk dekat ni. Apa nama dia tu? Alah, Dekat yang siapa? budak AI tu. Siapa? Alah yang Riz. Oh, Arif Rewafa. Arif. Oh, dekat Arif. Nak tunjuk kat dia sebab apa? Ada kena mengena dengan hidup dia ke apa? Idola. Oh, Arif muka benyai itu idola? Bukan. Ah. Dia idola dekat Lily. Oh. Kira dia, kalau nak tunjuk dia, mesti dia suka. Betul tak? Betul. Kak Alif Dia pun nak tunjuk idola tak? dekat Lily. Lily idola dekat dia, lambat lagi. Ush. Kiranya sekarang ni, tunjuk Kak Alifan tak? Alifan tu tak ya sebab dia dah biasa, kita dah biasa meeting. Yang Lily tahu yang suka Lily tu Arif Wafa tu, Rina dengan siapa lagi seorang tu Kekanda. Oh, ke kanda? 3 orang tu dia macam suka tengok Lily tapi Lily tak free lah. So Noah kira yang Betua. betul lah. Oh. Dapat peluang ni. Oh, dapat peluang ni. Faham. Kiranya kekanda idolakan Lily. Bang Tiang, thank you my brother. Wish, tak expect you. Maksudnya sekarang ni. Ikmal No ni siapa? No tak kenal lagi mana siapa? Lily invite dia jap kalau dia nak masuk lah. Okay. Okay. Sorry. Ikmal kenal lah siapa ni? Siapa Jam... Lily. Ha? Lily. Ni. Abang Lily. Kim. Noah siapa ni? Abang Noah. Li- Lily. Kau tak kenal Lily? Mal, apa benda ni Mal? Mal, kau tak kenal Lily? Lily buat macam tadi Lily. Satu Malaysia. Abang Kim. Bukan. Yang ni, yang belakang. Ni kau tengok. Kau boleh buat. Mal. Macam Tak kekok hidup kau. Zam, terima kasih Zam. Engkau kalau nyanyi lagu Arab, kau boleh lengah lenggok. Tapi kalau yang macam ni, kau tak boleh buat Mal. Ni, satu Malaysia buat dah. Dekat dalam live aku ni, dalam live kau, semua tengah training buat benda ni. Semua tak lepas. Mal, cuba. Li, ajar macam mana daripada awal ni. Asyik ni, ulu-ulu asyik ni. Tengok. Mal, macam mana? Ini, ulang balik. asyik ni. Asyik ni. Asyik ni. Kau nampak? Wih, Nampak? Mal, kau boleh buat? Lepas Lily dah ajar lah. Mestilah lepas Lily dah ajar. Wih, Macam ni. Asyik ni. Macam ni. Apa? Betul kan? Noah pergi main ayam je lah. Payah Noah, payah. macam ni. Apa aku tak boleh buat? Macam Asyik ni. ni. Asyik ni. Macam ni. Asyik ni. Turun bawah. Okey. Noah. Duduk dada kan. Asyik ni. Macam ni. Asyik ni. Buka tangan. Lupakanlah nak Apa lawan. ni Noah? Ya Allah. Nak lawan dengan Senang je. Ikmal. Lily nak lawan dengan Ikmal. Ali, Lily nak lawan apa? Dia nak lawan fikir dengan kau, Mal. Sekali dengan Noah lah. Tak, Noah pengadil. Noah, ni lah. Noah macam nanti kalau dah menang nanti bagi tahu. Noah rasa malam ni dia bukan Noah tak nak lawan. Sebab Lily terlampau lemah bagi Noah. Noah. Ulang mana? Macam Ikmal dengan Noah kan saing-saing, betul? So boleh lawan lah dengan Lily, faham tak? Macam Noah Ulang balik Noah. Lily terlampau sebenarnya Lily kuat Mal. Lily kuat. Lily gagah Mal. Lily gagah. Noah lemah Mal. Noah budak bodoh. Lily terlampau kuat Mal. Tak lah. Noah budak AI. Okey Noah, okey. Okey abang Noah, tak apa. Lily okey je. Saudara Mal. Lily ni dah tak ada otak lah Mal. Abang Noah keluar kejap. Kuat.
Kau lawan dia elok-elok Mal ya. Apa-apa kau bagi tahu aku Mal. Kalau ada terjadi apa-apa dengan kau Mal, kau roja je aku Mal. Li, Boleh. settlekan dia.